aku plan nak servis motor, kedai tutup. Kedai tutup nampak. Dia macam kata lah hari ni hari Ahad. Okay, tiba-tiba timing jadi tinggi tau. Lepas tu dalam masa yang sama juga dia naik lah lampu check engine kat sini. Of course lah, bila timing tinggi hang takkan dapat auto idling system hijau kat sini Okay, apa yang aku buat kemarin, aku dah start lah berkodek-kodek lah untuk motor aku ni. Bila jadi macam tu, apa-apa yang terjadi pun kita kena buat kaedah reset guys. Reset ni senang je, cabut bekalan bateri je, terminal bateri tu sambung balik. Tu motor caku tu nampak. Geng-geng kembang. Dia nak cross sana ke apa ke. Oh, lambat cerita dia. Minta maaf lah, lambat lah, minta maaf. Assalamualaikum, selamat pagi, bertemu semula kita. Terima kasih yang masih setia menonton di SKTV. Hari ni kita buat video sikit guys. Sebenarnya cuti kan, minggu cuti. Hari ni hari Ahad, esok masih lagi kita cuti. Tapi malangnya hari ni aku plan nak servis motor, kedai aku tutup, so kita tak dapat nak servis. Aku harap esok walaupun public holiday, esok kedai akan buka lah, so kita boleh servis motor untuk tukar minyak hitam. Alright, jom kita buat video kali ni. Okay, last video aku ada cerita ataupun aku ada kongsikan berkenaan dengan auto idling system. Alright. Dan sebelum tu lagi motor ni ada mengalami sedikit apa tu, bukan kita panggil rosak, kita panggil macam masalah dekat timing. Yang mana timing tu dia rendah, yang menyebabkan motor aku ni dia mati sendiri guys. Aku dah cerita lah pasal video berkenaan dengan macam mana boleh jadi, dan aku pergi ke Toyo Racing dan aku bagi foreman dia settle benda ni, masalah ni. So benda tu dah settle lah kan. Tapi kedai tutup nampak. Dia macam kata lah hari ni hari Ahad. Akan tetapi dua tiga hari yang lepas, dalam tak laku dah 3 hari lepas, 3 hari lepas, motor aku tiba-tiba, ya ni yang tiba-tiba okay, tiba-tiba timing dia jadi tinggi tau. Guys, tiba-tiba timing jadi tinggi, macam nak slow kat traffic light kan. Contoh lah macam ni, okay. Ni dah lepas aku dah settle, lepas semua pergi Toyo Racing, aku buat video semua kan, aku rasa dah okay. Tiba-tiba aku duduk kat traffic light macam ni, hamil timing dia jadi lepas tu dalam masa yang sama juga dia naik lah lampu check engine kat sini. Bila naik lampu check engine tu, maksudnya aku ada suspect ini macam ada something wrong kan. Of course lah, bila timing tinggi hang takkan dapat auto idling system hijau kat sini kan. So aku pun try lah apa benda ni, duk fikir lah, sambil-sambil duk bawa kan, duk fikir apa benda ni jadi pula, tak mana pula kan. Ok, sambil-sambil 2-3 hari lepas tu aku memikirkan apa benda yang terjadi dekat motor aku ni. Timing tiba-tiba tinggi kan guys. Memang pada mulanya dulu masa aku hantar kat Pomen Toyo tu, yang sebelum ni lah kan,
seminggu lepas lah, sebelum aku buat video yang aku cerita pasal auto idling system ni. Dia ada setting tinggi. Bila dia test, dia kata tinggi. Lepas tu dia setting lah balik, dah masuk balik, dia setting, dia buat bagi rendah lah. Lepas tu aku balik lah rumah. Duduk seminggu lepas tu aku buat video, kiranya 2 minggu lah kan. Minggu lepas tu, yang 2-3 hari lepas ni, jadi 2 minggu lah selepas aku pergi ke Toya. Dia tinggi, dia naik tinggi. Bila apa tu timing hang tinggi, so auto idling system ni dia tak berfungsi lah kan, sebab kita bagi isyarat dekat dia punya sensor yang mengatakan kita ada minyak, ada fuel kan. Maksudnya hang sedang memulas minyak. Sebab tu auto idling system tak berfungsi. Dapat faham ah? Okey, dalam masa yang sama check engine aku menyala disebabkan auto idling system tak berjalan, dia tak berfungsi. Mungkin dia disebabkan oleh sensor dia detect panas kan. Sebab auto idling system ni berfungsi disebabkan oleh haba kan, haba daripada motor. So bila certain temperature tu hit, sepatutnya motor ni stop sebab ada auto idling system. Tapi hari tu bila dah timing tinggi, dia duduk di atas. Bila aku start motor, dia terus running dekat 2 RPM, 2000 RPM. So dia tak bagi signal kepada auto idling system untuk stopkan motor lah. Kan, auto idling system ni benda yang di tengah-tengah lah guys. Dia kena kesan RPM kita rendah dulu, dan dia kena kesan ada temperature yang tinggi. Dia kena kesan dua benda, condition dia. Kalau dia tak met dia punya condition yang dua tu, so dia tak boleh lah nak matikan enjin kan. Sekarang ni yang RPM tinggi, yang tu dia memang dia tak fulfill lah dia punya requirement untuk dia on kan. Dan satu lagi pula, temperature tu memang betul lah, dia dah fulfill lah, temperature dah panas, dia patutnya dia akan stop. Tapi dah RPM tinggi, dia tak stop lah. Dalam situ lah aku punya lambang check engine dekat tengah ni dia menyala guys. Itulah aku nak cerita kat hampa. Hampa kena faham konsep. Yang ni senang je. Kalau hampa tak belajar engineering pun hampa boleh faham lah konsep ni kan. Konsep kita panggil flow lah. Flow macam mana motor ni bekerja lah, macam mana motor ni bergerak lah. Orang kaya nak naik Alphard tu kat sini weh. Hampa tengok rumah-rumah kat sini kan. Ini ya, ni 1 juta lebih guys. Ni 1 juta lebih. Aku cuba kat tengok rumah kat sini tapi dia starting dengan 800,000. 800,000 tu pun dah tak ada dah sold out lah. Sekarang ni dah 1.2 juta lah yang baru lah. Bila 1.2 juta kalau betul-betul yang kena bayar kan. Kalau fikir balik, hampa calculate macam ni lah, senang. Kalau rumah tu 1 juta, hampa bahagi 2, okay, dia lebih kurang 5,000 lah. 500,000 bahagi lagi 10 lah, macam tu lah. Bahagi 2, bahagi 10 balik. So hampa bayar lebih kurang 5,000 sebulan. Kalau rumah 1 juta. Kalau rumah 400,000 bahagi 2, 200,000 bahagi 10 pula, lebih kurang 2,000 lah bulan-bulan. Kalau ada duit 5,000 nak bayar bulan-bulan rumah saja 30 ton 5,000. Kalau combine loan mungkin boleh lah. Combine loan, suami isteri combine boleh beli lah. Okay, tapi sekarang ni aku saja yang bekerja, masalah dia so tak dapat lah guys. Tapi ada rezeki kat tempat lain. Nanti kita akan share lah. Aku pun dah, hari tu kan apa tengok aku pergi usaha satu perumahan dekat Padang Serai kan. Nanti kita akan share dan kita akan pergi ronda belah sana. Kita akan review kot. Okay, apa yang aku buat tentang motor aku ni bila dah jadi macam tu. Kemarin aku dah start lah guys, berkodek-kodek lah. Kemarin tak jadi macam ni.
Lain tak boleh naik bukan tak boleh naik, dia boleh naik tapi RPM tinggi lah. 2 hari lepas pun aku buat kereta je pergi office. So aku macam tak puas hati lah nak bawa motor pun kan. Lagipun aku punya mileage dah cukup 3,000 untuk aku naik servis. So aku tinggal lah motor dulu kan, kita relax. Tapi untuk hari ni tak apalah, kita buat video start je. Apa yang aku buat untuk motor aku ni, bila jadi macam tu, case lampu check engine menyala. So mula-mula first kali macam biasa lah, apa-apa yang terjadi pun kita kena buat kaedah reset guys. Reset. Apa-apa terjadi dekat motor ke kereta ke, hampa buat proses reset ni. Reset ni senang je. Cabut bekalan bateri je, terminal bateri, tunggu start, lebih kurang dalam 30 saat tu sambung balik. Dan macam biasalah, dia akan menyebabkan kita punya setting, kita punya time, date apa semua dekat motor tu akan jadi kosong balik lah. Ni macam biasalah. Make sure dia reset lah semua tu. Kalau hampa cabut cepat-cepat, masuk balik dengan cepat, mungkin dia tak dapat reset jam tu kan. So bila aku buat macam tu, aku tengok masih lagi sama lah. Maksudnya ni bukan masalah reset. So masalah tu masih lagi melekat dekat motor. Jadi aku kena settle dulu masalah motor ni, baru aku boleh buat reset. Jadi mau tak mau aku kena buka cover set yang sebelah kiri ni, macam komen Toya buat. Dan aku cuba nak adjust sendiri lah timing tu. Okay, aku kena adjust sendiri guys timing. Hang kena buat sendiri lah, takkan nak pergi kedai lagi kan. Macam aku rasa macam apa ni, hang dah belajar tinggi-tinggi, hang dah ada degree, hang dah ada master, hang dah spend masa bertahun-tahun belajar engineering, mechanical, electrical. Lepas tu lah part macam ni pun tak boleh buka sendiri ke. Kadang aku duduk saja kan, member aku duduk cakap ke, macam nak repair kipas apa semua kan kat rumah kan, tak buka tukar menjadi enjin sendiri. Aku pun duduk sembang-sembang lah dengan member lama dulu kan. Hang tengok kita ni berapa masa lah kita duduk buang dekat IPT, duit duduk habis macam-macam. Hang buat degree ni, orang suruh hang buka kipas, ganti kapasitor, hang tak reti. Orang nak suruh hang buat tukar minyak enjin, hang tak reti. So apa yang hang pergi belajar semua ni, hang macam merugikan lah, buang duit, buang masa kan tu. So terpaksa lah aku, kalau jenis macam ni aku akan buat sendiri lah kan. Kita jangan kita rasa diri kita ni tak boleh, duk kira Cina semua boleh, Proman saja boleh. So kita buat sendiri lah guys. Jadi aku buka aku punya cover set, dan aku nampak lah dia punya skru untuk adjust timing kan. Skru adjust timing ni guys, dia ada satu macam nut. Okay, nut tu saiz dia 8, dan dalam nut tu dia ada skru, yang mana dalam skru tu dia ada Allen key punya skru untuk pusing. Apa boleh bayangkan lah, nut untuk kunci. Dalam nut tu dia ada satu batang alir skru, dan dalam skru tu dia ada macam untuk kita pulah adjust dia punya timing tinggi rendah lah. Okay, untuk MVX V2 nut tu dia saiz 8, tapi hampa tak boleh access pakai nut biasa, hampa kena pakai nut yang special sikit lah. Okay, makanya aku buka, aku memang tak boleh nak masuk nut biasa, nut yang biasa tu kan, macam ni kan, tak boleh nak masuk sebab dia sempit, tak boleh nak pusing. So aku pinjam lah ratchet dekat aku punya jiran Abel. Ratchet dia memang ratchet yang mahal lah, yang jenis kecil punya kan. Ratchet tu pun tak boleh nak masuk sebab kawasan throttle body NVX V2 ni dia agak kecil. So aku tak dapat nak pulahkan lah. Aku jadi macam alamak, ratchet lah ni kan. So aku bagi balik ratchet tu kat dia, kata tak boleh buat. Aku pergi ke DIY, cari baru lah dia punya
nut yang jenis boleh pusing tu kan. Kalau hampa perasan, nut kan hujung kan ada saiz 10 dengan saiz 8. Beli yang jenis boleh dia tolak bagi jadi macam L tu kan. Yang tu boleh pusing. Lepas tu kau adjust, kau dia jadi apa tu, bagi slow sikit lah timing dia tu. Cantik lah sini. Dia dah buat kawasan Batam Resident. Sini nama dia Batam Resident tu. Eco Batam Resident. Sini rumah mahal lah guys. Tapi aku rasa sini tak macam dekat Tasik sana kan. Sini lagi boleh beli lah daripada yang tadi tu, yang 1 juta tu. So aku balik daripada di awal, aku pakai nut yang aku beli tu RM10. Mahal kot nut, bukan nut spanner tu. So aku boleh pusing dan kita adjust bagi dia rendah. Banyak juga sebenarnya aku adjust bagi dia buka tu, bagi dia low sikit lah timing dia. Dan aku kunci balik nut tu, aku kunci balik, baru dia ketat. Okay. Lepas tu aku test, still lagi lampu check engine menyala kan, bawa. Tapi yang bestnya, yang aku kata tadi, auto idling system dah detect RPM rendah. So aku test dalam taman. Lepas tu aku stop start. Okay, dia automatic berhenti sebab dia detect kita punya RPM dah rendah. So dia pun berhenti lah guys. Tapi check engine masih lagi menyala. Dan untuk kali ni aku ulang balik proses yang tadi tu. Power bateri, kita reset balik bateri, kita buka balik bateri terminal, lepas tu sambung, terus tak menyala dah. Nampak? Atau apa tu, check engine tak menyala. Shoot lah guys, ini area Mekasari lah. Aku corner tadi, daripada simpang tadi tu. Rumah sangat cantik lah. Dia punya susunan dia lama. Mantap guys. Aku nak pergi kanan ke macam mana? Aku pergi terus dulu. Kawasan sini akan lagi membangun lah, tak lama lagi lah. Tapi sini macam mahal sikit lah. Bisa tengok dia bangunkan yang belah belakang dulu. Dia buat yang belakang dulu. Belakang ni tak tahu apa dia. Macam bangunan tinggi sana tu. Yang ni yang kilang-kilang tu kot. Yang ni pendustrian punya tempat kot, yang ada isu pekerja-pekerja warga asing. Sini tak lama lagi akan membangun lah kawasan ni kan. Rumah teres. Tapi itulah agak jauh lah. Jauh pun dia still lagi dekat lah dengan Batam Berdana, Batam Putra. Okay lah guys. Ni kepada hampa budak-budak yang baru kerja, yang muda lagi, yang baru kahwin, pelan-pelan cari rumah lah. Sebab rumah hari harga dia makin tinggi. Tu tengok tinggi weh rumah dia. Tinggi lah, bumbung dia tinggi weh. Dia punya tingkat 1 dia pun tinggi, tingkat 2 tu tinggi lah. So rumah ni tak panas sangat lah. Tapi aku rasa build-up dia kecil. Build-up dia kecil. Okay, hampa yang menonton dekat channel aku ni, yang baru nak start alam pekerjaan, yang baru nak bina keluarga, ambil guys, ambil rumah guys. Aku bukan ada beg kuning kat bawah ni yang pun boleh tengok rumah apa yang aku nak dapat kan affiliate. Tak ada, ini masing-masing punya fikir lah. Tak rugi tau. Okay, nanti kita akan pergi ke depan sana. Aku dah usah-usah. Lepas tu rumah pula Saintech pula. Saintech sana pun best juga dia punya environment dia. Tapi itulah, dia punya bau tu lah yang tak best tu. Bau daripada Kampung Selamat punya ternakan kan.
Okey, berbalik kepada motor ni ya, motor Yamaha MVX ni. Aku macam tu lah, jangan bagi aku ada satu knowledge, aku tengok cara orang buat di depan mata aku. Kalau pomen ke apa-apa kan, buat macam tu kat depan mata aku. Bila aku balik, aku akan buat macam dia buat. Aku akan buat lebih baik lagi. Maksudnya lebih baik dia apa? Kita ni barang kita akan jagalah, buka cermat-cermat kan, buka cover set elok-elok, lap kalau ada minyak tu lap elok-elok, letak elok-elok kan. Maksudnya kita lebih puas hati lah guys, daripada hang duk hantar kat pomen buka depan mata hang, perak pak letak barang kita. Alamak, tetai lah sikit lah hati cakap kan, calak lagi kan. Tapi kita buat, kita akan jagalah barang kita kan. Tu yang lebih aku rasa better macam tu lah. Aku rasa lepas ni Toya bungkuih. Bukan bungkuih apa, bungkuih dengan aku lah. Macam itu CVT kan, aku tengok apa yang dia buat. CVT dia buka, dia cuci macam ni. Dan kali CVT aku buat sendiri guys sekarang ni. Aku tak hantar kedai lah CVT. Okay, sini dah start. Kita panggil area apa? Kubang Menerong. Nampak? Sini dah banyak lot-lot kedai. Aku rasa lot-lot kedai ni masih murah lah. Tapi ni yang paling baru lah berbanding dekat sana. Sana dah lama sikit. Tadi paling baru. Yang ni kita tengok kat sana. Okay, yang ni pun baru juga ni. Ni baru lah, antara dua ni yang baru lah. Sebab pembangunan macam development kawasan-kawasan resident ni, dia selalunya akan buat di kawasan yang belakang dulu, di kawasan dalam dulu. Yang belah-belah depan ni mereka tinggalkan lambat sikit. Satu lagi dia pun nak planning untuk buat yang nampak mewah lah belah-belah depan ni. Belah-belah dalam tu dia pun buat yang mungkin kalau tengok macam perumahan yang biasa, yang belah-belah luar ni yang dekatan dengan public, jalan awam ataupun akses yang senang kat highway, yang tu dia akan buat rumah-rumah yang jenis mewah sedikit lah. Okay, macam Bertam juga kalau hampa tengok kan. Bertam ni kalau hampa keluar tu Bertam tu, hampa kena kiri. Dulu dia kawasan yang depan tu tak ada apa lagi. Dia buat di dalam dulu Bertam Perdana, lepas tu baru naik Bertam Putra. Lepas pada yang berapa tahun, 10 tahun lepas tu, orang pun nampak ada yang dekat tasik-tasik kan, kat Vision Park tu lah. Yang tu buat projek baru lah tu, 5 tahun ke belakang lah. So, sebelum ni semua Bertam Perdana semua naik dulu 10 tahun lepas. Tapi kawasan ni tak ada apa ni. Kawasan ni baru hutan lah kalau 10-15 tahun lepas. Ni hutan lagi ni. Yang ni next lepas Bertam Putra. Tapi jalan ni jam lah guys. Kalau mereka buat event dekat apa tu, Kubang Menerong sana kan, Perda tu, teruk gila jam. Ni nampak tu Black Wheel. Woi, snooker woi. Gila snooker. Buat balsai semua ni. Apa guys, dulu hutan lah sini. Nampak sana perumahan, daripada perumahan. You see, dulu tak ada apa dulu. Sini yang paling bestnya, dia berdekatan dengan stesen kereta api Tasik Gelugong. Oh, motor caku tu nampak. Nampak geng-geng kembang. Okay, kalau duduk area sini, dia dah berdekatan dengan Pekan Tasik Gelugong. Dan banyak akses lah, dah boleh pergi dari sini. Boleh pergi ke Padang Serai, boleh ke Bulim dekat Sekenak Panglima. Buat asyik kanak saja sini guys. Hoi, asyik kanak saja. Cuma sedap rendah je lah. So aku tutup dulu video ni mungkin kat sini guys. Apa tu, aku punya sedikit perkongsian lah tentang motor aku. Ada sedikit masalah dan aku dah overcome dah kemarin.
So dah settle guys. Kalau hampa hantar kedai lah. Kalau hampa ada pertanyaan, boleh lah tanya kat sini macam mana aku buat lah semua kan. Semua tu aku buat sendiri ya, setting timing. Aku pun masih lagi menunggu. Kita pakai tu, tengok seminggu ni 2 hari macam mana. Kalau dia jadi juga, kalau dia jadi, masih jadi juga, mungkin ada masalah dekat throttle body ya. Aku kena pergi service throttle body ke, ataupun aku nak tukar throttle body ke. Ini kita tengok selepas ni pula guys. Jangan lupa untuk like, share, komen dan juga jangan lupa untuk subscribe guys. Yang belum subscribe lagi di channel ni, tekan butang subscribe tu. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye. Subscribe guys. Kita nak road to 10,000 subscriber. Thank you. Bye.